Powerbank senipis ni berkapasiti 6000 mAh tau. Hui, serius padu. And bukan setakat boleh charge phone je, dia boleh charge Apple Watch, boleh charge AirPod. Memang best. So guys, ini dia powerbank daripada unit dan ketebalan dia hanyalah 0.65 cm. Korang boleh tengok dia punya nipis ni. So bila lekatkan dekat phone tak rasa pun macam pakai powerbank. Walaupun dia nipis, bateri dia 6000 mAh tau. And yang paling penting, dia support Qi 2 wireless charging. So dia lebih laju and lebih stable. Untuk iPhone, bila lekat je dekat belakang phone korang, dia akan keluar animation sekali tau. Bukan setakat tu je, siap ada battery indicator lagi dekat bawah ni. Bukan semua powerbank yang ada macam ni. So memang unit tak main-main buat dia punya powerbank. Yang paling penting, korang boleh bawa naik flight. So untuk kaki travel memang korang tak kena risau. Nak charge lagi laju, boleh guna port Type-C yang support sampai 22.5 watt. Yang best juga, korang boleh charge dua device serentak. First magnetic macam ni, and second sambung menggunakan kabel. Yang paling unik, macam aku cakap, dekat belakang ni korang boleh charge Apple Watch juga tau. Yang ni memang jarang jumpa dekat powerbank yang lain. Untuk korang yang guna AirPods yang boleh support wireless charging pun boleh guna juga. Magnet dia pun kuat 15 Newton magnetic force, and dia punya berat pun hanyalah 105 gram. Memang ringan. So overall aku rasa powerbank ni sesuai untuk korang yang suka travel. Size dia compact, senang nak bawa, and korang boleh charge banyak device bukan setakat phone. Apple Watch pun boleh. So guys, kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.